Inilah stok raya kita. Nampak tak? Inilah stok raya kita. Nampak dekat dalam lori tu ada lagi. Hari ni hampir ada 400 karton yang kita restock untuk korang semua hari ni. Sebabkan ramai dekat TikTok, dekat social media yang lain, ramai yang request nak lagi. Sebab apa? Sebab diorang ada masalah lipas. So hari ni kita dah restock untuk raya dan juga Chinese New Year. Hampir ada 400 karton dekat sini, dalam lori lagi, dekat situ lagi. So cara guna pun senang. Cara guna first kali korang hanya perlu start engine kereta, hidupkan aircon, buka full volume blower, ambil saja TDZ, goncangkan dulu, tekan button dan biarkan selama 15 minit. Lepas 15 minit boleh bawa kereta macam biasa. Cara guna mudah. Korang dapatkan kat mana? Korang tekan je dekat beg kuning. Janganlah beraya dengan lipas, janganlah jalan-jalan dengan lipas. Dah nak raya, dah nak puasa dah ni. Korang pergi tengok dekat beg kuning, Mek Esa dah letak. Tapi jangan ambil 1 tin. Ambil 2 tin, 3 tin, lebih jimat lebih berbaloi. Lebih jimat lebih berbaloi. Korang tengok dekat beg kuning sekarang. Mek Esa dah letak dekat beg kuning, korang tengok dekat beg kuning sekarang. 400 karton.